Rupanya ramai yang tak tahu wujudnya manusia kembar ular di negeri Perak. Weh, sampaikan manusia ni badannya bertukar macam sisik ular tau weh. Dengar cerita orang Perak pun dah lama lupakan pasal kisah ni. Korang kejap. Ceritanya dulu dekat negeri Perak ada seorang wanita yang kita namakan dia sebagai Melo telah berkahwin dan keguguran sebanyak 3 kali. Sampailah Melo mengandung kali keempat. Bidan mengatakannya yang Melo mengandungkan anak kembar. Tapi yang peliknya kan guys, Melo hanya melahirkan seorang je tau. Bila lahir je baby yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Melo dan kita namakan baby tersebut sebagai Siti. Siti telah dijaga dengan penuh kasih sayang. Ada satu kejadian pelik yang telah berlaku. Satu hari tu Melo nak sidai kain dekat ampayan luar rumah. Jadi Melo telah membawa Siti bersama-sama letak dekat balkoni rumah. Apabila Melo dah siap sidai kain, Melo pergi ke halaman rumah untuk ambil Siti. Melo terkejut gila sebab ada kehadiran ular hitam dekat sebelah Siti guys. Tapi masalahnya guys, Siti tak ada pula menangis. Siti siap pegang lagi ular tersebut dan main-main dengan ular tu tau. Jadi Melo dah gelabah, tak sempat Melo nak ketuk ular tu dah melingkar pergi. Lepas kejadian tu, dalam 2-3 hari kemudian, ular hitam tu datang semula. Satu Siti tengah main dekat ruang tamu dan ular hitam tu hanya pergi kepada Siti saja tau. Melo terus menjerit dan memanggil suaminya. Spontan suami telah mengetuk ular hitam tersebut sampai lembek, kemudian membuangnya dekat sungai yang berdekatan. Selang beberapa hari, tiba-tiba Siti demam panas. Dan dalam masa yang sama, Melo mendapat satu mimpi pelik berkenaan dengan ular hitam dan juga anaknya Siti. Tak cukup dengan tu guys, kulit Siti sisik macam ular tau. Jadi Melo dan suaminya telah cuba bermacam-macam perubatan orang kampung dan juga telah memanggil ustaz, tapi satu pun tak berjaya. Melo dan suaminya membuat keputusan untuk merantau ke Siam bagi mencari lagi perubatan alternatif. Korang tahu tak orang dekat Siam tu cakap apa? Siti ada kembar di alam yang lain dan kembarnya sekarang tengah sakit tenat. Kembarnya adalah seekor ular. Apa yang kamu boleh buat sekarang adalah menemukan mereka berdua. Pada dapat jawapan tu kan, Melo dan suaminya sangat-sangat kecewa. Teringat yang suaminya ketuk ular tersebut dan campak dekat sungai berdekatan. Macam mana lembeknya badan ular, macam tu jugalah lembeknya badan Siti. Ibarat tak ada tulang. Sehinggalah Siti menghembuskan nafasnya yang terakhir di pangkuan Melo dan suaminya. Orang Perak, korang pernah dengar tak cerita ni? Cik komen kat sini.